Okey, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. I love you too. Mana cek saya tadi? Cek saya yang sepatutnya berada di pentas bersama saya. Mana tadi? Kat belakang. Okey. Alhamdulillah Allah bagi izin bertemu dengan you all semua. First time selepas 2 tahun, ya. 2019 kita buat last pengukuhan di PJRM. Mencecah 1000 packs masa tu, alhamdulillah. Mungkin ramai yang tak tahu sejarah pengukuhan ni, ya. Kak Ju cerita sikit, tak banyak, sebab Kak Ju tak banyak masa. Sebab tadi, speaker tadi macam mana? Speaker tadi macam mana? Bagi tepukan paling best untuk speaker. Mereka orang luar biasa ke? Mereka orang biasa-biasa, betul? Ada nampak tangan Mami Sherry lebih 2? Ada nampak kaki ada lebih lagi 2? Tak ada. Kaki Nora ke lebih 2? Kaki kepala lebih 2? Tak ada kan? Semua orang sama, betul? Nampak? Tapi mereka adalah insan-insan yang luar biasa di Forever. Betul? So, sama juga macam Kak Ju kat sini. Sebenarnya ramai tak tahu. Saya rasa ramai first timer datang pengukuhan. First timer, boleh angkat tangan? First timer, angkat tangan. Boleh kata about 50% lah, first timer. Yang pernah datang lebih pada sekali pengukuhan, angkat tangan. Tak ramai. Dia duduk rumah. Ada Zoom ke hari ni? Tak ada. Takutlah tengok Zoom kan? Sebab dah terbiasa online kan. Okey, so sebenarnya pengukuhan, Kak Ju beritahu, Kak Ju pernah downfall dekat satu company. Kak Ju pernah beranak dalam kereta. Itu cerita sedih dah lama berlalu. Kak Ju berkurung hampir 6 tahun. Beranak dalam kereta anak nombor 2. Masa tu rasa tak ada masa depan, tak ada apa dah nak kejar. Rasa macam ada satu ketika Kak Ju rasa macam nak gali tanah. Nak gali tanah, nak duduk dalam tak nak keluar. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa tu? I dah give up, betul tak? I'm giving up dengan myself. I gali tanah, I nak duduk dalam, I tak nak keluar. Sebab I tak nak jumpa orang. Hutang terlalu banyak. Tapi Kak Ju nak beritahu you, pengalaman Kak Ju bersama dengan satu company yang menyebabkan hari ini, bila Kak Ju duduk dekat Business Forever, there's no turning back. There's no turning back. There's nothing can stop me, kecuali Allah satu. Sebab apa? Sebab Kak Ju dah pernah buat benda yang sangat teruk, sangat-sangat gila buat sampai pernah beranak dalam kereta, pernah macam-macam, hutang melampau banyak kan. Tapi bila Kak Ju jumpa satu Forever Living, Kak Ju bermula dengan RM90. Siapa sini mula RM90? You are going to be the next millionaires. You have to believe that. $90 ya, tahu $90 ya? Saya pernah mula dengan Forever Living, tak ada apa-apa. Turun bas, naik bas. Saya ingat, alhamdulillah saya happy hari ini tengok Kak Zan. Mana Mama Zan? Mana Mama Zan? Mama Zan, mana Mama Zan? Kak Zan, mana Kak Zan? Bila air? Kak Zan kita, CBM saya yang pertama di Kota Baru, ada bersama kita ni, happy gila tengok dia datang ini. That was back in 2013. Saya buat mula pengukuhan, tak ramai pun. Ada lebih kurang dalam 20 orang je. First, kita mula-mula buat pengukuhan. Macam mana saya dapat idea dapat pengukuhan ni? Sebab masa saya buat company lama, mungkin orang pernah dengar Hash.o company yang jual baju dalam mahal beribu tu. Siapa tahu? Hash.o company yang jual baju dalam mahal beribu tu. Pernah jual lah tu. Aduh, yai. Tapi pengalaman best. Kak Ju belajar kat sana pengukuhan ni maksudnya kita nak bagi orang yang join, yang keluar modal RM20,000 tu, tak mati bisnes. Kan dia kena keluar modal buat loan RM20,000 tu. Kak Ju nak pastikan orang tu join Forever Living, tak mati, join company tu, tak mati bisnes sebab keluar dah modal RM20,000 buat loan. Nampak? You all keluar modal RM10, RM90 boleh datang training macam ni. How do you feel about that? Do you lose anything RM90? Siapa rasa RM90 hilang? Tapi orang yang RM20,000 tu, yang RM20,000 buat loan tu, they have to do or die dekat bisnes tu. Nampak? Sebab tu you cakap lah macam mana pasal bisnes tu, dia akan cakap tetap bisnes itu yang bagus. Kenapa? Because they have came out with 20,000 untuk bisnes. Betul? You dah come out dengan RM90, hari ni you keluar RM90. Ada orang yang terus beli AS RM1,000 lebih. Ada orang jual beli RM1,000 lebih. Tak rasa sangat komitmen. So you have nothing to lose. Nampak? You rasa tak ada apa nak dirugikan. Kalau aku tak berjaya pun aku tak heran sebab aku tak keluar modal banyak. Betul? Ini mentaliti kena buang jauh-jauh. Sebab you all kita semua sudah berada di pentas
yang betul boleh menjadikan kita semua bergelar usahawan bertaraf jutawan dekat Business Forever Living. Berapa orang dalam ni yakin dia boleh jadi jutawan dekat Forever? Jangan pandang kiri, pandang kanan dulu. Terus angkat. Kalau ada orang dia pandang kiri, pandang kanan. Sebab apa? Sebab nak tengok orang angkat sebelah. Malu nak angkat. Jangan. Kalau you betul-betul nak jutawan, you have to believe in yourself. Don't ignore yang tepi. Angkat dulu. Sebab apa? Allah tengok siapa yang dulu yang angkat tangan. Yang betul-betul nak tu. Saya tanya lagi sekali. Siapa dalam ni dia yakin dia akan jadi jutawan dekat Forever? Okay. So you can. You pasti boleh. Okay, hari ini kita boleh kumpul selama ini. Alhamdulillah, Kak Ju bersyukur dapat jumpa semula. Dan sebenarnya saya pun rindu sebab dah lama tak buat offline. Kak Ju memang kalau ikutkan online ni, mungkin orang lain, leader lain lebih pakar dalam online. Tapi Kak Ju memang offline. Kak Ju lebih selesa bila berjumpa. Ya? So dalam 2 tahun tu Kak Ju buat online walaupun agak terkial-kial tapi Alhamdulillah boleh buat. So hari ini perjuangan dalam perniagaan, dalam merealisasikan impian. Semua orang kena ada. Semua orang pasti kena berjuang. Semua orang kena ada pengorbanan dia, betul? Hari ini datang sini anak tinggal kat mana? Hari ini datang sini anak tinggal kat mana? Mak tinggal kat mana? Ada yang duduk jaga mak kan? Ada jaga mak tak? Nampak? Tapi you are here, betul? Because you choose to be here, betul? Apa jua cabaran you mesti akan boleh solve, betul? You dah tahu pengukuhan 29 hari bulan, you akan cari solution, betul? Sebab you betul nak berjaya, betul tak? Okay, so kita nak tengok perjuangan. Kita pergi next slide. Okay. Kak Ju, masa mula-mula masuk Forever Living, apa yang Kak Ju nak? Kak Ju nak jadi orang yang ambil cek dekat atas pentas. I don't care. Apa jua berlaku, Kak Ju nak ambil cek tu. Kenapa? Sebab hutang Kak Ju terlalu banyak. So matlamat ni kena jelas. You all nak matlamat. You all dah awal tahun, you all kena ada dream board. Berapa orang di sini? Jangan bohong. Kalau you bohong diri you sendiri. Berapa orang di sini dah siap dia punya dream board dia? Angkat tinggi-tinggi. Sepatutnya you punya dream board bila buat? Sebelum masuk tahun 2022. So masih ada masa sebab kita masih di awal tahun. Ingat ada 85% orang yang betul-betul buat dia punya tak buat dia punya goal setting ni memang susah nak berjaya. So you all kalau boleh nampak tak tadi yang angkat tangan? Dengan yang tak angkat tangan. Lebih ramai yang tak angkat tangan. Nampak tak? So that's why dekat sini, pastikan you all ada dream board. You like it or not, tolong tulis dalam you punya dream board. Supaya you tahu apa yang you nak. Walaupun you kata, okay aku nak jadi CBM. Ada orang cakap, saya pun nak jadi CBM. Tapi dia tak ada step, dia punya kita panggil goal setting yang jelas. CBM tu macam mana ambil, dia tak nampak benda tu. So Kak Ju punya matlamat masa mula-mula join Forever Living, we take about 8 months untuk become CBM pada tahun pertama 2013, tahun 2013. 8 bulan ambil jadi CBM bersama 4 orang chairman bonus manager. My first year 8 bulan 4 orang bersama CBM. Ya, jadi masa tu memang rasa tahun pertama tahun belajar, yang penting Kak Ju ambil cek tu. Okey, tapi tahun kedua Kak Ju ambil cek Kak Ju tahun kedua lebih kecil pada cek tahun pertama. Kalau siapa perasan lah. Siapa perasan cek Kak Ju tahun kedua? Ramai tak perasan sebab orang nampak macam tahun pertama je orang nampak. Siapa ingat cek Kak Ju tahun kedua? Tak perasan Tahun pertama 21,000, tahun kedua 12,000. Terbalik nombor tu. Perasan? Tak perasan Cek Kak Ju tahun pertama, Kak Ju ambil kat London, 21,000 US dollar. Tahun 2015, kita dekat Singapura, kita ambil 12,000 US dollar. Sedangkan sisi Kak Ju tinggi. That was the time I learned something dekat Forever Living. And how important that ramai orang berjaya dalam network. Dan sebenarnya bila kita kata kita nak berjaya ni, tak semua orang nak capai kejayaan tu bersungguh-sungguh. Ada orang dia nak berjaya setakat cukup-cukup makan. Ada orang hanya untuk, faham tak, dia nak 2-3 ribu kan. Ada orang macam tu. So bila dia sampai satu level, dia rasa tak nak pergi jauh lagi. So that's why dekat sini matlamat you all kena jelas. Walaupun tadi you dengar tadi macam Kak Roy, Cherry, JLT Cherry, cerita benda yang sama je. Matlamat you kena jelas. You kena kejar insentif tu. Kena faham apa yang you nak, betul tak? Sekarang ni semua nak ada CBM. Dah tahu macam nak ada CBM dah? Yang nak jadi CBM tadi, dah tahu macam mana nak jadi CBM tak? Berapa kena buat? Personal? Personal. Kita punya personal manager. Berapa kena buat? Berapa ratus sisi kena buat? 700. Bawah manager kena buat berapa? Nampak? So you kena clear benda tu. Jangan main cakap je, asal nak CBM, tapi tak tahu apa. So you kena tahu, kena jelas apa yang kena ada, pasport you, macam network you nak bina. So benda ni semua ada dalam training kita. Okay, make sure you punya goal yang jelas. Okay, next. Sorry, saya kena laju sikit. Okay, stay fokus dalam you punya business. Tak ada business yang you boleh sukses kalau you tak ada fokus. Kalau hari ini nak buat forever,
You 2-3 bulan, you buat. Lepas tu kata, alah susah lah buat forever living ni. Lepas tu, you akan mudah cenderung untuk join bisnes lain, betul? Pasal tak? Lepas tu, you akan kata apa? You akan kata apa? Buat forever ni bukan rezeki saya. Bukan, ada orang cakap macam tu, pasal tak? Dia kata apa? Oh, saya tak ada rezeki dekat forever. Masya Allah, hebatnya kamu tahu rezeki kamu dekat mana. Kita tahu tak rezeki kita kat mana? Kita tak tahu rezeki kita kat mana. Saya tak tahu rezeki saya kat mana. Sebab apa? Sebab Allah sembunyikan rezeki untuk apa? Rezeki, ajal, jodoh. Allah sembunyi kenapa? Supaya kita usaha. Dan Allah pesan pula, sesungguhnya Allah sentiasa bersama-samakan kamu. Betul? Betul tak? Betul ke tak betul ni ke saya cakap dengan orang salah ni? Ni Allah sebut dalam Quran tau. So maknanya Allah bersama-samakan kamu. So kalau kamu kata kamu boleh, kamu pasti boleh, betul tak? Kalau kamu kata, oh saya tak tahu lagi. Tak tahu lagi lah. So that's why you kena make sure you fokus kepada buat forever ni. Terus terang saya cakap, Kak Ju dah tak ada apa-apa dah nak buat benda lain. I have to focus dekat forever living. Do or die. Okay? Hutang dah bertimbun-timbun. Api dah dekat nak bakar Kak Ju dah masa tu. I have nowhere else to go. I only have one way out. That is jalan forever living. So Kak Ju kena berjuang habis-habisan. Walaupun banyak cabaran pada peringkat awal. Okay, stay fokus dengan apa yang you nak. Next. Always think positive. Apa juga biasalah kan. Adik-beradik Kak Ju, mula-mula buat forever. Mungkin you all semua orang baru pernah cerita benda ni. Adik-beradik Kak Ju tahu Kak Ju downfall dengan business multi-level. #.o company. Bila Kak Ju buat business forever, nak cerita dengan adik-beradik tu dah tak keluar dah. So apa yang Kak Ju buat? Kak Ju pakai t-shirt forever living yang ada botol belakang tu. Pakai kat rumah. Nak beritahu adik-beradik malu. Sebab kita macam, you tahu adik-beradik macam, macam ni ayat dia orang. Kak Ngah buat multi-level pula. Macam tu. Sebab dulu gagal, lepas tu nak buat multi-level lagi. Bukan sebab kita mula-mula kan, nak buka mulut tu takut sebab kita dah downfall teruk, adik-beradik dah tolong banyak, tiba-tiba nak buat multi-level lagi. So saya terpaksa sarungkan baju kuning forever living tu yang ada botol belakang tu, saya nampakkan pada adik-beradik saya buat business forever. I don't care. Why? Sebab saya yang duduk dalam dewan ni, saya yang jumpa dengan orang-orang yang depan saya yang berjaya. Adik-beradik saya tak ada, betul tak? Tapi ramai orang bila dia datang dipanas, betul? Tapi bila dia keluar? Kena jero saya sejuk, betul? You kena ingat tau, sebab dia orang sayang kita. Adik-beradik kita sayang kita. Sebab tu dia takut kita gagal lagi, betul? Adik-beradik kita, family kita sayang kita, sebab tu dia takut kita gagal lagi. Betul tak? So kita yang kena be very strong. At this stage, you have to be very strong. Kak Ju tak ada siapa-siapa masa tu. Kak Ju hanya ada Mamat je. Not even one of my downline follow me. Walaupun Kak Ju dulu dah Crown Diamond Manager company lama, not even one downline follow Kak Ju. Not even one. Not even one. Orang cakap Kak Ju, Kak Ju laju, jadi CBM laju sebab semua downline. Not even one. My downline follow me dalam business forever living. Not even one. Adik-beradik sampai hari ini, not even one. So what? Betul tak? Betul tak? Kita doa, Kak Ju saya kata kita doa nak tolong adik-beradik, betul? Ada tak orang doa macam Kak Ju, saya kalau kaya nak tolong adik-beradik? Angkat tangan. Okey, ingat kalau adik-beradik you tak buat business forever pun, you kena tolong dia orang tak? Itu ujian kamu. Kita doa betul. Jangan pula masa tak dapat, kita doa. Bila dah dapat, kita lupa. Betul? So, kita kena tolong adik-beradik kita walaupun adik-beradik kita tak support bisnes kita. Betul? Sebab itu ujian kita. Betul tak? So, you still have to, you kena think positive all the time. Sebab banyak benda yang negatif akan datang pada you along the way, especially dekat you punya early stage ni. Okay? Next. Mindset. Mindset nak jadi jutawan ni kena ada. Kak Ju memang nak jadi jutawan. Why? Because Kak Ju rasa Kak Ju banyak hutang satu perkara. Dan satu lagi, Kak Ju tak tahu nak macam nak explain Kak Ju. Sebab ada satu ketika, at one time Kak Ju masa tengah keadaan susah tu, Kak Ju ingat sampai hari ni, Kak Ju tengah makan, masa tu memang tengah downfall, tengah makan dekat kedai, tapi duit memang tak ada. Masa tu ada RM20 dalam poket. Tengah makan, ada orang minta sedekah datang kat meja kita. Ya Allah. Tahu tak macam mana rasa tu bila kita nak makan, orang tu bawa anak, nak minta duit dengan kita. That is the only money yang I ada. I kena buat pilihan. I tak nak buat pilihan tu. I tak nak jadi orang yang kena buat pilihan macam tu. So, I kena ada satu mindset yang sangat clear. I nak jadi jutawan untuk boleh bantu orang lain. Bukan kita nak jadi jutawan. Saya Kak Ju selalu pesan benda ni. Kita jadi jutawan bukan nak bersaing siapa kereta siapa lebih mewah, rumah siapa lebih mahal, duit siapa paling banyak. No. Nampak tak? So, kita betulkan niat kita jadi usahawan bertaraf jutawan untuk apa? Apa tagline Forever Living yang you pernah dengar? Help
more people. Help more people. That was what I learned in 2014. Bila Kak Ju punya check semakin kecil. Kak Ju rasa Kak Ju tak cukup bantu ramai orang. Sebab 4 orang CBM Kak Ju, tahun kedua tak CBM because mungkin dia orang dalam comfort zone. So what I did was, I terus melebar, I tell to my downlines, I said with or without you, Kak Ju akan terus jadi CBM sebab this is the platform yang boleh bantu ramai orang. So mindset kena betul. Whatever that comes to you, you kena satu set dalam minda you. That nobody can take that from you. Nobody can take that from you. Kena set dalam minda you. Aku nak jadi usahawan taraf jutawan dan aku nak bantu ramai orang. Boleh? Lock kat dalam Boleh? Buat benda tu sekarang, lock kat dalam ni. Boleh? Niat sekarang, simpan dalam tu. Jangan lepas ni keluar, buka pula kunci tu. Boleh? Okay, next. Okay, so best teamwork always win. Tanpa ada kerjasama dengan kita punya leader hari ni, you rasa saya mampu tak nak buat benda ni? Nak mampu tak Kak Ju nak pergi setting, nak pergi buat benda ni? You rasa Kak Ju mampu tak? Kak Ju tak mampu. Seriously, Kak Ju buta IT, Kak Ju memang tak kerti, benda-benda ni memang tak kerti. Yang tahu, macam mana cakap? Kak Ju lebih kalau orang cakap presentation tu, lebih suka contek kertas. Itu cakap Kak Ju. Apa old school? Gitu. Siapa old school macam saya? Old school lah, Veron. Old school jangan main-main dengan old school. Dia tak pakai slide, dia tak pandai pakai slide. Slide pun tak kerti buat. Slide semua staff buat. Nampak? So that's why dekat sini Kak Ju beritahu you, best team will always win. And frankly Kak Ju sangat-sangat proud dengan kita punya event organizer hari ini. Dan event organizer malam ini, di mana kita boleh kumpul 365 orang yang berdaftar untuk pengukuhan dan malam ini kita ada more than 250 packs untuk annual untuk Achievers Night Celebration. So bagi tepukan kepada kita punya team leaders. Team kuat sikit you tu. So team leaders you tak tidur tak semalam. Nak organize this thing semua untuk kita semua, betul tak? So that's why tanpa best teamwork ni tak akan mungkin. Tak ada istilah you tengok Kak Ju dah berjaya, Kak Ju tak. Everybody works together. Everybody works together. Kita work sama-sama. Kak Ju sebagai leader kita. Mana ada leader? Ada tak leader dalam ni tak tengok downline berjaya? Ada? Cherry mana Cherry? JLT Cherry tadi mana? Hilang dah. Belakang. Cherry, nak tengok tak you punya downline jadi JLT? Mestilah nak. Betul? Nak tengok Nora mana Nora? Nora nak tengok tak downline jadi CBM level 2? Nampak? Ada tak you doa untuk downline you? Janganlah berjaya. Ada? Janganlah berjaya. Ada tak? Ada tak you rasa apply doa macam tu kat you? So if you think that way, betulkan diri you. There must be something wrong with you. Remember ramai orang tak boleh berjaya sebab sikap dia. Dia duduk dekat platform yang tepat, dia ada mentor yang betul, tapi problem dia dekat mana? Attitude. Because you have bad attitude, you don't have the right attitude, whatever platform you pergi, the best, bagus macam mana mentor you susah nak berjaya. Yeah? So that's why hari ini you are very lucky, kita sangat bertuah sebab kita ada dengan best teamwork. Kita ada dengan best teamwork hari ini, dengan leader-leader. Sebab tu you are sampai hari ini. Nampak simple sebab you nampak dah siap. Nak daftar, nak siapkan kertas, nak siap itu, nak siap ini. Mainkan peranan sangat ramai orang. Ya? So you akan appreciate benda tu. Okay, next. Ini gambar-gambar lama lah. Ini forever living, jaga ukhuwah. Dia kata apa? The power of forever is the power of love. Sorry, saya pasal laju. Saya masa tak banyak. Okay, the power of forever is the power of love. Pergi next, Siti, ini. Sorry sayang, back sekejap. Okay, the power of forever is the power of love. Jaga ukhuwah ni. Kak Ju selalu cakap dulu sampai sekarang, daripada tahun 2013 sampai sekarang. Satu hari nanti, kamu jutawan, Kak Ju pun jutawan. Kak Ju sangat berdoa, satu hari nanti, ya, kita masih boleh duduk makan sama, duduk berbual bersama, macam sekarang. Boleh ke tak boleh? Jangan jawab sekarang. Jawab bila you dah jutawan. Ramai orang tak boleh buat. Why? Masa tu ada apa? Ada ego sendiri. Sebab tu dekat sini sangat penting. You nak bisnes yang tenang, you nak bisnes. Sebab kita bila kita jutawan ni, bila kita berduit ni kita nak tenang dah jiwa kita. Kalau kita banyak duit tak tenang itu tak seronok, betul tak? So kita nak tenang. So that's why dekat sini dalam keberkatan tu, dalam jaga ukhuwah ni banyak keberkatan dia. Salah satu ketenangan kita. So that's why jaga ukhuwah ni. Jaga ukhuwah ni baik-baik. Sebab ramai orang, you all semua ramai lagi orang yang lagi hebat pada Kak Ju one day. Dan Kak Ju pernah cakap dekat ramai orang, one day Kak Ju bercakap, one day Kak Ju mungkin you pernah dengar nama tapi tak pernah jumpa Kak Ju. Why? Mungkin Kak Ju dah tak ada duduk kat Malaysia. Kak Ju cakap macam tu, Kak Ju mungkin tak duduk kat Malaysia. Kak Ju nak pergi mana? Ya, saya pernah ada impian tak nak duduk kat Malaysia. Kenapa? Sebab Malaysia negara yang sangat kecil.
Boleh gitu? Tak nak duduk kat Malaysia sebab Malaysia kecil. You mesti tahu kenapa. When one day you earn 1 million, 2 million, 3 million per month, you tak nak orang kenal you lagi. You faham tak? You want the personal life. You want that private life. You don't want people to know your children. You don't want people to know kat mana rumah you. You faham tak? So be careful of what you wish because it may become true. Adakah you boleh sanggup dengan cabaran dia yang datang pada kita tu, yang pada kita tu 10 juta, 20 juta setahun income tu, boleh tak handle benda tu? Masa tu you akan rasa. Okay? Pergi next. So dekat sini Kak Ju nak beritahu. Alright. You kena yakin dan percaya dengan sistem forever living yang terbaik disediakan oleh forever living. Berapa umur forever? 40? Tahun ni 44 tahun. Forever melahirkan beribu-ribu orang jutawan di dunia. Di dunia. Beribu orang jutawan di dunia. Pernah tengok video Global Rally? Dalam dewan tu walaupun mereka tak ambil cek, tapi mereka juga bergelaju jutawan. So you kena yakin dengan apa yang disediakan oleh Forever Living. Apa yang Forever sediakan untuk kita? 4 core. Recruitment, retention, productivity and development. Kena tahu benda ni, macam mana nak buat benda ni. Okay, macam mana nak buat? Maksudnya you kena tahu dekat recruitment you kena buat apa. Dekat retention you kena buat apa. Dekat productivity you kena buat apa. Dekat development you kena buat apa. Betul? And then you kena pastikan bila you dah ada sistem terbaik, 2 benda lagi you kena ada. You kena ada usaha dan you kena ada tindakan. You kena ada bertindak. Kalau you tahu dah forever tapi tak bertindak, tak ada. Oh, tengok orang je. Oh, Sherry boleh lah, Nora boleh lah, Kak Roy boleh lah. You tak buat apa-apa. That's it. You ingat semua orang berdiri kat pentas dunia terus berdiri terus kaya? No. They start macam kita dulu sama. Bezanya apa? Usaha dan tindakan dia. Dan of course dengan izin Allah. Itu je. Nampak tak? So kita dah buat benda betul-betul. Kita dah minta dengan Allah Ta'ala. Kalau saya selalu pesan, kalau kita dah buat benda betul, Allah tak bagi lagi kat kita, muhasabah diri balik semula. Cek solat 5 waktu orang Islam. Mak ayah kita jaga tak? Neighbor kita macam mana? Itu semua kena cek balik. Sebab apa? Sebab forever living dah terbukti. Memang rezeki orang tak sama, tak dinafikan. Tapi Allah pesan lagi satu. Allah bersama sangkaan kita. Nampak? So it's all here, betul tak? Okay, next. So I hope you faham ya, fokus yang Kak cakap ni. Yakin dan percaya. Apa result dia? Rofkip, berapa tahun? Rofkip, berapa tahu? Rofkip, number 1 worldwide. Dia tahu berapa, dia buat forever berapa puluh tahun? 26 years. Number 1. Number 1 worldwide, 26 years. Orang lain worldwide, ada yang drop, ada ni, dia tetap number 1. So you see, macam mana the 4 core tadi, boleh stablekan dia punya bisnes, tsunami datang ke, tak banjir ke, ribut ke, dia tetap number 1 with CBM lines. Kalau tak silap Kak Ju, now dia ada 60 CBM lines. 60 CBM lines. Income dia about 4 to 5 million per month. Tapi berapa lama dia buat? Berapa lama? 26 years. You don't need 26 years. You know why? Tengok Jane Lish. Jane Lish tahu kan? Jane Lish top UK. Dia buat 24 tahun. Selalu dia dulu number 2, number 3. Okay? Sebab apa? These people, Kak Ju pergi overseas, jumpa GLT worldwide ni. Okay? Kak Ju jumpa dia orang. Most Mak Saleh, negro-negro, Jepun-Jepun ni. Dia orang tak pernah buat business multi level. Inilah satu business multi level yang dia orang pernah buat. Dia tak pernah buat business multi level. Bila Kak Ju interview kan, dia tak boleh cakap putih. Ada cakap ayah itik, angkat botol kuning je. Siapa kata tak pandai cakap putih tak boleh berjaya? Boleh je. Tak ada isu Siapa tak pandai cakap putih yang risau. Kak Ju tak pandai juga. You dengar tadi cakap kat UK lah apa. You ingat apa? English I semua broken. Tak apalah. Janji kau faham aku nak cakap apa. Nampak? Nampak? Orang nak dengar. Sebab tu Jack Ma kata apa? Kalau you dah berjaya, you kentut pun wangi. Betul? Pernah dengar Jack Ma cakap macam tu tak? Cuba kau tak ada siapa-siapa. Kan? So itu dia. So that's why these people very successful. 24 years, 25 years. Dia orang kat pentas dunia. Pergi next. Kita ada siapa lagi? Kak Ju, Kak Roy, 8 tahun. Tahun 2000 apa Kak Roy? Kak Roy tahun berapa? 2015. 2015, tapi dah akhir tahun. Ya, dah akhir tahun Kak Roy. Saya ingat nak pergi Mexico masa tu Kak Roy join. Itu pun dia tak buat betul-betul under table. Sebab kedai masih buka under table. Lepas letak surat under table, patah tangan pula. Ada dia cerita ni? Patah tangan 2 Saya pergi dekat hospital, saya ingat apa sekarang dekat KMC, saya pergi tengok dia menangis atas stretcher tu. Saya kata Kak Roy, sabar ni.
Dia kata, saya menangis bukan sebab sakit. Saya menangis sebab saya tengah kejar saya punya Forever to Drive. Saya sepatutnya settle Forever to Drive. Itu yang dia menangis, bukan sebab dia sakit. Sakit tak ada dah. Tu, CBM Siti Raihan. 2 patah. You nampak dia hari ni, wow, Kak Roy kaya, income juta, betul? Tapi cabaran dia, you nak berjaya macam JLT Sherry, Swidah, Kak Ju semua. Tapi cabaran dia, ambil sekali tak? Kena ambil sekali. Nak berjaya, kena ambil dengan cabaran tu sekali. Okey, jangan nak berjaya yang cantik je, yang tak cantik nak ambil, tak boleh, kena ambil sekali. Okey, orang reject tu biasa ya. Pergi next. Nora Syukri, 7 tahun, CBM level 2. Makin lama makin pendek. Sidah pun lebih kurang 6 tahun. Nampak? Lagi. Kalau tak kena Syarizah Maybe Cherry, baru 2 tahun, 3 tahun dekat Forever dah JLT. Makin lama makin pendek. Saya pernah cakap dulu lagi, one day you tak perlukan 3-4 tahun. Kak Ju CBM level 3, 4 tahun. You tak perlukan 4 tahun untuk jadi CBM level 3. Sebab apa? Kak Ju dah tunjuk jalan, leader-leader dah tunjuk jalan, kita semua ikut jalan tu. Dan semua orang pasti capai. So apa halangan you tak sama. Halangan orang ni gini, orang ni gini kan. So kita kena hadap je benda tu. Tapi kita tahu kita nak CBM, kita nak JLT. Nampak tak? Okay? So dengan jalani perniagaan dengan betul, dengan tak ada shortcut. Siapa cakap? Kita punya late founder. Tahu late founder kita meninggal last year? 31 Julai dia meninggal last year. Dr. Rex Mon. Siapa pernah jumpa dia? Seorang? Pernah jumpa. I tell you, Dr. Rex ni very humble person. Tak ada red carpet, tak ada apa. Dia berjalan, dia pegang, dia punya cincin, satu bentuk cincin dia boleh beli satu bandar Texas. Tak pernah ada orang bodyguard ke apa ke. Sebab dia kata cincin dia pun dia tak boleh jual, tak ternilai. Dia tak pernah ada bodyguard. Very humble person. Ini makhluk Kak Ju pernah jumpa. Kaya raya yang very humble. So siapalah kita ni yang setakat 1 juta, 2 juta income ni nak compare dengan dia yang very humble guy. Nampak tak? And dia kata kat kita tak ada jalan shortcut. Just buat. Walaupun lambat, you pasti akan sampai. Okay, next. Laju sikit, next. The beginning is always the hardest. Kak Ju mula-mula turun bas, naik bas. Tinggal anak-anak dengan Abang Mat. Duit memang tak ada. Memang tak ada langsung. Orang macam tak percaya. Saya turun bas, naik bas. Saya ada duit untuk beli tiket. Itulah duit saya. Saya pernah duduk dekat restoran Hayaki 4 jam. Saya tunggu Kak Zan. 4 jam Restoran Hayaki Kota Baru. 4 jam saya tunggu Kak Zan. 4 jam. Tak makan sebab saya tak ada duit. Memang tak ada duit. Saya memang hanya ada duit tambang bas. Nampak saya bergantungan saya dengan siapa? Dengan Allah je satu. Sebab saya tak ada apa-apa dah. Naik bas, saya cuma ada duit nak tambah balik. Saya ada sikit berapa ringgit duit untuk saya balik. Siapa berani struggle macam tu tak ada apa nak pergi sana? Ramai orang tak berani buat. Betul tak? Cuba lawan benda tu. Because it's nothing. Benda tu nothing pun. Sebenarnya cabaran. Sekejap je. You je yang setakut benda tu. It's nothing. Benda tu lepas je. Okay, next. Okay, cabaran ni dia ada cabaran. Ada cabaran yang pertama peringkat awal. Macam Kak Ju dulu semua orang tak nak sign up. Semua orang tak nak kawan kita. Everybody unfriend me dekat Facebook. Semua kawan Kak Ju lama, semua unfriend kita kat Facebook. Siapa kena? Biasa. Unfollow, unfriend. Betul? Jangan kawan dengan Juraidah. Betul? Hari ini beribu orang nak kawan dengan kita. Nampak? Cabaran mesti ada. Cabaran dia ada cabaran peringkat awal. Cabaran ujian ni takkan habis. Dia takkan habis. Peringkat awal cabaran macam ni. Pertengahan dia cabaran macam ni. Pertengahan Kak Ju memang percabaran Kak Ju bila network. Bergelak network. Leader gini, leader ni gini. Macam tu betul. Bergelak-golak network gini. Pening kepala nak fikir. Menangis 2 tahun. Alah kenapa? Tak boleh pergi mana-mana. Betul? Lepas itu apa? Muhasabah diri. Muhasabah diri. Maybe I have said something wrong. Maybe I don't say sorry. Mungkin I put the blame on you. Don't put the blame on people. Put the blame on yourself. Sebab tu masa peringkat awal dulu Kak Ju memang nak get back nak go back to talk and on this stage macam ni, it's not easy for me. Because has been many years Kak Ju dah rasa sangat terganggu dengan bila berlaku pergolakan dalam network. Rupa-rupanya itulah hebatnya Allah Ta'ala ni. Dia bagi ujian kat kita. So ujian pasti ada. Mula ke, tengah ke, pertengahan gini pula. Bila dah berjaya gini pula. Bila Kak Ju dah peringkat yang Kak Ju dah ada semua, Alhamdulillah, Allah bagi ujian, mak pula sakit. Tak pernah mak sakit masuk hospital, tak pernah. Tiba-tiba mak pengsan dalam bilik air. Tapi Kak Ju pernah berdoa, memang itu doa Kak Ju. Kak Ju nak jaga mak ngayah Kak Ju ataupun mak ngayah mentua Kak Ju. Sebab apa?
Dan Kak Ju doa macam tu, Kak cakap dengan Abang Mat, kita jaga mak ayah kita, sebab adik-beradik semua kerja. So Kak Ju nak jaga mak ayah sebab Kak Ju fikir, Kak Ju nak kaya, Kak Ju nak tolong adik-beradik, nak tolong susah. Kalau mak sakit, kita boleh jaga, tak payah pening nak fikir nak cuti. Itu Kak Ju punya impian. So Allah bagi. Allah bagi. Dan Alhamdulillah, mak Kak Ju sakit bulan 11, memang Kak Ju memang tak tengok handphone, tak tengok apa. Because my mother 100% depends on people. Alhamdulillah, minggu lepas mak Kak Ju boleh berjalan. Alhamdulillah, boleh berjalan dan boleh makan sendiri. Sebab really attentive, jaga dia je. Memang Kak Ju tak tengok benda lain dah. Facebook ke benda memang tak tengok. Sebab apa? Sebab Kak Ju really pay attention to me. Mak ada ganti tak? Mak kita ada spare part ke? Mak ada spare part? Mak tak ada spare part. So kita jagalah mak kita sebaik mungkin. So mana-mana anak yang rasa ada impian, yang dia rasa macam, ya Allah aku dah jaga mak aku, you kena buat forever living. Satu dari segi kewangan you, sebab memang you akan very strong dekat forever. Daripada segi kewangan you tak pening dengan income you masuk je. You tengok statement every month pun, you tengok income you masuk je. Why? Sebab kita betul-betul business networking yang genuine. Okay? Alright, so the next one. Sangka baik. Sangka baik dengan semua perkara. Ya? Semua orang tahu cabaran kita macam mana kan? Dengan kita punya leader-leader network semua. Tapi kita bersangka baik. Sebab apa? Setiap perkara yang berlaku tu pasti ada hikmah di ujung dia. Nampak? Pasti ada hikmah di ujung dia. So kita kena fikir baik. Macam Kak Ju dulu masa downfall tu rasa macam tak ada jalan kan? Kita putus asa, betul? Memang tak dinafikan, saya putus asa. Masa tu saya pernah ingat dalam kereta, pernah satu ketika bila yang call, saya tak tahu sampai you all ingat tak, yang saya terima satu call daripada orang kata, ini Puan Juraidah ke? Saya kata, ya. Dia baca alamat saya semua, nak hantar barang. Dia cerita tu, saya ada pernah cerita, tak tahu. Tak tahu Okey, saya cerita sikit je. Dia call saya, dia kata, Puan Juraidah ke? Ya saya. Lepas tu dia baca alamat. Dia baca alamat, saya kata, betul. Sebenarnya saya dah lama tak jawab telefon. Kalau 03 saya tahu orang minta utang. So apa yang saya kebetulan itu saya jawab ya. Bila saya jawab ya, orang yang call saya confirm alamat sebab dia kata dia daripada pos laju. The moment saya kata saya Juraidah, confirm saya Juraidah, dia cakap dengan saya Juraidah, lawyer dengan polis dalam perjalanan pergi rumah you, nak keluarkan semua barang-barang dalam rumah you, nak sita rumah you. Anak saya nak duduk kat mana? Anak saya umur tak sampai 6 bulan masa tu. Saya dah tak ada saya dah tak ada jalan keluar. Masa tu saya memang saya petikai dengan Allah. Saya campak telefon tu. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Apa lagi yang kau nak dengan aku, ya Allah? Aku buat company ni, dah beranak dah kita all out dah aku buat. Aku dapat dah best dah kat situ. Terbaik dah. Tapi tak percaya juga. Apa kau nak sebenarnya aku, ya Allah Tuhanku? Saya petikai, nampak? Sesungguhnya kemiskinan itu boleh menjerumus kepada kekufuran. Itulah dia. Kufur, betul tak? Dah tak percaya dengan qada qadar, tak percaya, hilang pertimbangan, betul? So itu saya dulu. Tapi bila saya ada seorang hamba Allah jumpa saya, orang tua. Bila dia jumpa dengan saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Allah hantar dia jumpa saya, dia tanya saya satu soalan. Juraidah, do you want to be a millionaire? Saya cakap dengan dia, yes, of course I want to be a millionaire. Tapi saya tak nampak cara kenapa saya nak jadi millionaire. Macam mana hutang tak payah. Dia kata, it's okay. I will explain to you. So dia jumpa saya, dia train saya, dia cerita dengan saya, dia kata, Juraidah, you akan lahirkan ramai jutawan dalam rangkaian you. Tapi ingat satu, anything that you do, bersangka baik dengan Allah. Pasti rezeki dia memang melimpah ruah. Kita sangka baik. So kita bersangka baik dengan apa yang berlaku dengan kita. Bersangka baik dengan upline kita, bersangka baik dengan kawan kita. Bersangka baik dengan sideline, bersangka baik dengan Shopee, bersangka baik dengan Lazada. Bukan senang nak buat tu. Aduh, sakit jiwa betul. Sakitnya jiwa. Bukan you je, I pun sama. Sakit jiwa, darah tinggi semua ada, betul? Tapi dia cakap, husnuzon. Boleh husnuzon. Betul? Tapi saya cakap dengan you. You will always remember a glass of water, separuh penuh atau separuh kosong. Ingat, air dalam satu gelas separuh penuh atau separuh kosong. It's how you look into that problem. It's how you look into that the glass. You nampak air itu separuh penuh atau you nampak air itu separuh kosong. Ada orang dia nampak ia sebagai satu peluang. Contoh, peringkat awal Kak Ju join Forever. Dengar mula-mula Kak Ju join Forever Living. Orang kata, alah susahlah nak buat Forever Living. Orang tak kenal. Betul? Orang tak kenal lah Forever ni. Tak kenal pun. Company apa tu? Betul? Ada orang cakap, senang lagi buat company Shakely. Senang lagi buat Hi-O. Senang buat orang kenal. Tapi peringkat awal tu Kak Ju fikir, orang tak kenal lah kita nak kena cerita. Betul tak? Sebab orang tak kenal kita nak kena cerita. Betul? So ada orang kata, syarikat, company tu, semua orang dah kenal dah, semua orang tahu dah, siapa nak buat. Nampak? So it's how you look into that situation. It's all in your mind. It's all there. How you take it. Betul tak?
Macam Kak Ju nampak satu peluang yang besar. Shopee, Lazada, I nampak satu peluang yang sangat besar. Apa dia peluang tu? Apa peluang tu? Apa peluang tu? Orang kenal Forever Living. And trust my words, kalau dia leaders, kalau dia betul nak bisnes, jarang orang nak berniaga yang yang dalam talian. Selalunya orang nak jumpa. Orang nak jumpa kita. Betul? Orang nak jumpa kita. Betul tak? So this is the time you kena tunjuk you punya skill, you punya tunjuk you punya aktiviti, you kena tunjuk you agresif buat benda tu supaya orang dapat tengok nampak you. Betul tak? Ini you kena buat. Okay? Next. Ada kita. Jaga adab dalam bisnes. Kalau you nak orang hormat you, make sure you hormat orang lain dulu. You nak semua orang nak kita dihormati tak? Nah, so make sure you respect others first. You nak gain respect, you kena give your respect first. Ada ramai orang nak suruh kita hormat orang tapi you tak tahu hormat orang. So ini adalah adab kita dalam bisnes. Sama juga dengan orang yang buat bisnes kat luar. Jangan marah dia, jangan marah downline kita yang tiba-tiba buat bisnes lain. Kita doa yang baik-baik untuk dia. Kenapa? Sebab dia tak tahu, kita pun tak tahu rezeki dekat mana. Kita doa baik-baik je. Sebab ada orang walaupun dia tak berjaya dekat Forever, dia berjaya dekat tengah benda lain. So kita congrats dia. Sebab inilah adat kita dalam bisnes. Ingat kita nak cari berkat dalam bisnes. Yeah? Okay, next. Think out of the box. Think out of the box. Apa maksud dia? Berfikir luar kotak. Apa maksud dia? Walaupun benda tu nampak very impossible. Tapi sebenarnya benda tu tak impossible. Betul? To earn 10 million per year, impossible tak? To earn 1 million, impossible tak? Per month. To earn 1 million per month, impossible tak? Now you rasa impossible, betul? But it's not. Because Cherry pernah cakap dia pernah earn 1 million, contoh. Kak Ju sekarang almost 1 million, contoh. So, there's nothing impossible, betul? It's all how you tell your mind. Kalau you kata 1 juta, aku mesti pegang. Dalam setahun, aku mesti pegang 1 juta. Nothing is impossible. Tapi you kena beranilah. Nampak? Jangan takut-takut. Cabaran takut. Orang reject, tak nak jumpa telefon upline, nangis kat telefon. Itu semua drama tak orang dengar. Kak Ju, kalau benda negatif-negatif tu, kurang nak melayan. Pasal stok lah, mesej panjang lebar, panjang ni. Kak Ju tak. Sebab bukan tak nak layan benda-benda tu. Rasa macam benda tu kita tak boleh nak solve. Sebab kita hanya boleh report pada HQ. Itu saja. Okay? Next. Ada kita? Bisnes kita simple, duplicable, profitable and fun. Kita bisnes yang sangat mudah. Bisnes kita mudah tak? Senang tak bisnes Forever Living? Berapa aktiviti semua orang? Seorang? 5? Aktiviti kita berapa? 5 cc. Itu yang you buat. Then duplicate kepada orang lain. Simple tak benda tu? Simple. Adakah dia duplicable? Bila nak duplicable, ini tengok skill you. Kalau you tak ada skill untuk jadi cikgu, nak jadi pemimpin, you sendiri harap apply, lambatlah benda tu duplikasi. Betul? So you kena belajar jadi leader. Okay? Profitable. Adakah kita bisnes yang menguntungkan? Mula RM90, untung 30 juta. Untung tak? Mula bisnes RM90, untung 30 juta. Untung ke tak? Tak faham lah, nak cakap lagi dah. Alright, fun. Adakah bisnes kita fun? Sangat fun. Ada pressure? You tak buat 5 cc, apply bom-bom. Ada. Kalau ada apply macam tu, suruh apply pergi belajar betul-betul. Sebab dia tak faham. Sebab 5 cc peringkat awal memang susah. Sebab you tak ada customer base. Tapi makin lama insyaAllah you akan makin senang. Okay, next. Ingat simple, duplicable, profitable and fun. Okay.